Seorang pesakit berumur 50 tahun datang jumpa saya dan bertanya, "Doktor, saya masih boleh ambil vaksin HPV?" Ini soalan yang ramai wanita tertanya-tanya. Saya terangkan bahawa vaksin HPV biasanya disyorkan untuk golongan lebih muda, selalunya sehingga umur 45 tahun. Selepas itu, manfaatnya menjadi lebih kecil. Kenapa? Kerana pada usia ini, kebanyakan wanita sudah pernah terdedah kepada HPV. Dan vaksin ini hanya untuk mencegah jangkitan baru, bukan merawat jangkitan yang sudah ada. Tetapi pesakit ini beritahu saya satu perkara penting. Dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Dalam situasi ini, pertimbangan berbeza. Jika seseorang belum pernah terdedah kepada HPV dan ada kemungkinan risiko pada masa depan, contohnya pasangan baru, vaksin masih boleh memberi perlindungan. Jadi, ini cara saya nasihatkan. Jika risiko masih sangat rendah, saya tekankan kepentingan saringan berkala seperti Pap smear. Itu adalah langkah paling penting pada usia ini. Tetapi, jika keadaan hidup berubah dan pesakit mula perlindungan terhadap risiko masa depan, kita boleh pertimbangkan vaksin. Sistem imun masih boleh bertindak balas walaupun pada usia lebih tua. Cuma kita perlu timbang manfaatnya. Jika anda tidak pasti tentang vaksin HPV pada mana-mana usia, tanya Dr. Selva di melakafertility.com.